Guys, kenyataan rasmi daripada Muhyiddin Yassin akhirnya keluar selaku Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Korang dah tengok dan dah baca dan dah teliti ke kenyataan tersebut? Terus terang saya nak cakap saya sangat-sangat kecewa. Kecewa kerana kenyataan ini langsung tidak menepati dengan apa yang saya jangkakan daripada seorang Presiden Parti yang sedang berdepan dengan krisis serius di peringkat negeri Perlis. Soalan yang paling asas yang bermain di fikiran saya dan saya yakin juga ramai di fikiran pemerhati politik. Apa sebenarnya yang berlaku kepada 5 orang adun bersatu yang menarik sokongan terhadap Menteri Besar Perlis? Ini bukan isu kecil, ini bukan salah faham biasa, ini adalah tindakan politik yang membawa implikasi besar. Soal pengkhianatan kepada parti ini lebih berat, usaha menjatuhkan sebuah kerajaan negeri yang dibentuk melalui mandat rakyat. Pada pandangan saya, langkah paling minimum at least lah yang sepatutnya diambil adalah siasatan dalaman. Serahkan saja kepada Jawatankuasa Disiplin Parti untuk menyiasat, memanggil individu terlibat dan menentukan sama ada benar-benar wujud tindakan menandatangani akuan bersumpah untuk menjatuhkan Menteri Besar Perlis. Itu pun sudah memadai sebagai mesej awal bahawa parti ini serius menjaga disiplin dan integriti dalaman. Tapi apa yang berlaku dalam kenyataan surat tersebut? Tiada siasatan diumumkan, tiada tindakan disiplin disebut dan tiada pendirian tegas dinyatakan dalam surat tersebut. Sebaliknya, kenyataan tersebut lebih banyak menyatakan bahawa perkara ini diserahkan kepada istana untuk tindakan selanjutnya. Ya, itu pun betul juga dan yang sepatutnya. Tapi jujurlah saya nak cakap, saya benar-benar tidak faham apa mesej sebenar yang untuk disampaikan. Seolah-olah tanggungjawab parti dihentikan setakat mengambil maklum sahaja dan selebihnya dilepaskan kepada pihak lain. Saya juga ada membaca kenyataan daripada Timbalan Presiden Bersatu juga. Nada dan kandungan hampir sama. Umum, longgar dan tidak membawa apa-apa makna tindakan. Mungkin kedudukan sebagai timbalan presiden menyebabkan ruang untuk bertindak itu terhad. Mungkin tak boleh nak melangkaui kuasa-kuasa tertentu. Kita fahamlah, dia respect dan tunggu kenyataan daripada presiden parti juga. Tapi bila kenyataan presiden keluar, kenyataan hierarki tertinggi dalam Parti Bersatu pada tahap ini masih lagi sekadar bertanya, mengambil maklum dan menunggu perkembangan. Pada saya itu sangat tidak mencerminkan keseriusan krisis yang sedang berlaku sekarang ni. Saya berpandangan apabila 5 orang wakil rakyat daripada parti sendiri terlibat dalam gerakan yang boleh menjatuhkan kerajaan negeri, itu pun sudah cukup untuk mencetuskan tindakan segera. Ini bukan isu dalaman biasa. Ini adalah isu kepercayaan, isu kesetiaan dan isu maruah parti dan juga isu Perikatan Nasional itu sendiri. Apabila tiada tindakan tegas diumumkan, mesej apa yang ingin disampaikan kepada akar umbi? Mesej apa yang difahami oleh rakan gabungan pula? Dan yang lebih penting, mesej apa yang diterima oleh rakyat? Pada hemat saya, kenyataan ini gagal memberikan jawapan yang tuntas dan jelas. Ia tidak menenangkan keadaan, malah membuka lebih banyak ruang kepada persoalan dan spekulasi. Adakah kepimpinan benar-benar serius menangani isu ini? Atau adakah isu sebesar ini sedang dicuba untuk dinormalisasikan sebagai perkara remeh biasa je? Saya melihat dalam politik, ketegasan pada saat krisis adalah ukuran sebenar kepimpinan. Diam, berlapik dan terlalu berhati-hati dalam isu pengkhianatan dalaman hanya akan melemahkan parti itu sendiri. Lebih lama isu ini dibiarkan tanpa tindakan, lebih besar kesannya terhadap kredibiliti Bersatu ataupun Perikatan Nasional itu sendiri di mata rakyat. Akhir sekali, persoalan ini masih tergantung apa sebenarnya yang ingin disampaikan melalui kenyataan presiden itu. Ia dilihat sekadar melepaskan batuk di tangga dan sampai bila parti mahu dilihat seolah-olah tidak serius dalam menangani krisis yang jelas menggugat kestabilan kerajaan negeri Perlis.